Projek Pusat Inovasi, Kajian dan Pembelajaran Pertanian Bandar Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ melakar kejayaan cemerlang apabila meraih Elite Award dalam Malaysia Global Sustainability Awards 2025 MGSA 2025. Anugerah berprestij itu merupakan pencapaian sulung MBPJ bagi 2026 hasil pelaksanaan pelbagai transformasi dan inovasi ke arah membina bandaraya mampan, berdaya huni dan sejahtera. Penyampaian anugerah disempurnakan mantan Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak bersama Presiden Persatuan Rangkaian Perniagaan Mampan Malaysia SASNET Teknologis Dr. Nur Saidatul Akmal Mazlan kepada Datuk Badar Petaling Jaya Datuk Muhammad Zahri Samingon. Menurut MBPJ, projek tersebut mencatatkan skor kelestarian tinggi sebanyak 89% menerusi PS Sustainability Scorecard selain lengkap dengan pelaporan data Environmental, Social and Governance ESG. Pusat inovasi tersebut dibangunkan sebagai medium penyelidikan dan pembelajaran berkaitan pertanian bandar selaras usaha menjadikan Petaling Jaya sebagai bandar raya hijau yang mengutamakan kelestarian dan keterangkuman sosial. Kejayaan ini membuktikan komitmen berterusan MBPJ dalam mendepani cabaran bandar moden dengan solusi lestari yang memberi impak positif kepada komuniti setempat.